pelopop. Order lain, dapat lain macam. Kadang-kadang tak ada rezeki, kadang-kadang ada rezeki. Ini kira ada rezeki ni. Ordernya kipas batang ni je. Sekali rupanya aku dapat benda lah ni. Tak sekali benda yang aku tak minta. Ini barang macam bling-bling. Ini barang senang. Aku panggil dia kondom. Konon tak nak barang ni rosak, pasang je kondom dia. Confirm selamat. Cerita banyak tak guna, jomlah kita buka. So ni lah, buku manual macam ni memang terus kena buang. Satu kabel type A, type C. Lanyard pun dia ada bagi. Inilah dia barang paling penting. Beli kipas, kalau tak dapat kipas memang walap teruk. Aku test jap angin dia pada speed 199. Nak cas kipas ni type C cocok kat situ. Alhamdulillah belum jumpa lagi lah selain daripada type C. Nak on dia, ada button dekat bawah type C ni. Macam aku dapat, ini barang dapat sekali dengan aksesori ni. Tapi ni nanti aku suruh anak aku pasang lah. Kipas ni memang beli untuk anak perempuan. Jadi yang bling-bling ni atas dia lah nak pakai ke tak. Kalau aku memang aku tak lah. Pada speed 1, angin dia aku memang rasa pada speed 199. Yang ini angin dia rasa kuat sikit daripada speed 1, tapi taklah kuat sampai pelopop-pelopop